Terima kasih Fadil Ustaz, pengacara majlis. Yang berbahagia Dr. Muhammad Razak Idris, pengerusi Lembaga Pengelola Kolej Darul Hikmah. Yang berbahagia Datuk Haji Azam Abdul Rahman, Presiden Kolej Darul Hikmah. Yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Bahrum, Yang di-Pertua Yadim. Yang berbahagia Tuan Haji Zamri bin Zainal Abidin, Ketua Pegawai Eksekutif Yadim. Yang berusia Tuan Haji Syahran Kasim, Ketua Eksekutif Kolej Darul Hikmah. Yang berbahagia Dr. Muhammad Farid Hafiz Muhammad Umar, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Taqwa, pengarah-pengarah Yadim, pengurusan kanan KDH, barisan panel, datuk-datuk, datin-datin dan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan setinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada Kolej Darul Hikmah dan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Tahniah diucapkan atas penganjuran seminar kepimpinan pendidikan madani yang bertemakan pendidikan madani terpimpin menjamin kelangsungan madani. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah dikala keadaan berada dalam yang ketidaktentuan, dikala masih lagi dalam keadaan kepanasan pilihan raya negeri-negeri. Alhamdulillah, tetapi Kolej Darul Hikmah dan Yadim dan seluruhnya terus fokus menganjurkan satu program majlis ilmu untuk memikirkan masa depan pendidikan negara. Tahniah saya ucapkan. Alhamdulillah. Kita berikan tepukan gemuruh sekalian. Hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian, sudah pasti apabila kita bicara tentang kepimpinan pendidikan, kita ingin melihat apakah islah, apakah transformasi yang sedang kita lakukan. Dan ini adalah sangat penting kerana apa pun perubahan, transformasi, islah yang kita cuba lakukan, ianya mesti dimulakan dengan pendidikan. Pendidikan merupakan paksi, merupakan asas kepada apa-apa perubahan yang ingin dilakukan. Pendidikan inilah yang menjadi fundamental, yang menjadi perkara asas kepada islah, kepada perubahan. Kerana pendidikan yang akan membentuk fikrah, yang akan membentuk dan merangsang idea dan pemikiran untuk kita melakukan perubahan. Kalau kita telusuri sejarah, sudah pasti kita menempuhi pelbagai cabaran dan ujian. Bermula dengan zaman kolonial, kita dijajah secara fizikalnya, maka kita lihat bagaimana pendidikan kita ditutup, malahan dicuba dihalang dan akhirnya kita bangkit untuk menentang kolonial. Dan kita nampak bagaimana ilmuwan-ilmuwan kita, tokoh-tokoh pendidikan kita lah yang menjadi pencerah, yang menjadi pencerdas untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Namun setelah kita merdeka, sudah pasti kita masuk zaman yang baru, dipanggil sebagai post-colonialism. Yang post-colonial ini sudah pasti memberikan cabaran baru, kerana bukan lagi kita berhadapan dengan penjajah, tetapi kita berhadapan dengan rakan-rakan bersama kita, tetapi mindanya yang masih dijajah. Dan kalau itu kita menghadapi pelbagai cabaran, dan hari ini kita berada dalam keadaan yang begitu baik, di mana kita boleh menerajui pendidikan madani yang kita inginkan. Dalam sejarah, kalau kita lihat, banyak penulis-penulis yang telah pun mengkaji sumbangan-sumbangan tokoh-tokoh pendidik kita, tokoh-tokoh ilmuwan kita, seperti Aziumardi Azra menulis buku The Origins of Reformers in Southeast Asia. Profesor Aziumardi mengatakan bahawa ada 5 tokoh di Nusantara ini yang telah memberikan pencerahan kepada segala pendidikan. Al-Palimbani, Syekh Daud Al-Fatani, Al-Makassari, termasuklah yang lain-lain lagi. Ini memberikan sumbangan bagaimana mereka membentuk pemikiran dan memberikan pencerahan, akhirnya membentuk satu sistem pendidikan yang boleh mengeluarkan kita daripada dijajah pemikirannya. Alhamdulillah. Namun hari ini kita lihat negara kita juga berada dalam keadaan yang baik tetapi penuh dengan cabaran. Jika sebelum ini kita berada dalam keadaan zaman kolonial, post-kolonial, tetapi kita lihat perkembangan era itu juga sudah berubah. Kalau kita lihat teori-teori sosial ini, ada yang mengatakan kita bermula dengan pre-modern, masuk zaman moden, kemudian post-modern.
Kalau kita tengok ahli falsafah Perancis, Auguste Comte, dia kata kita bermula dengan theological, masuk dalam metaphysical, kemudian masuk ke dalam era scientific. Maknanya kita berada dalam era scientism hari ini, akhirnya kita menjadi penyembah kepada sains. Itu yang berlaku pada waktu ini. Ada juga para sarjana yang mengatakan bahawa kita masuk dalam dunia yang baru, dikenali sebagai post-normal. Itu merupakan wacana-wacana yang cuba untuk memberikan pencerahan tentang perbezaan zaman dan perbezaan era yang perlu kita sesuaikan dengan pendidikan. Dan Alhamdulillah, saya boleh kongsikan kita berasa bertuah kerana kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di negara kita, dengan tokoh-tokoh pendidik, dengan tokoh-tokoh ilmuwan yang hebat yang bertaraf dunia. Kalau kita baca buku yang ditulis oleh Profesor Esposito menulis Contemporary Makers of Islam, yang meletakkan Anwar Ibrahim salah seorang daripada Contemporary Makers of Islam. Tetapi ada satu buku lagi yang menarik yang ditulis oleh Profesor Syekh Khairuddin Al-Junaid yang menyenaraikan tokoh-tokoh ilmuwan peradaban di Nusantara, dan ramai juga yang berada di Malaysia. Di antaranya Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas di Secularist. Kemudian Profesor Osman Bakar di Epistemologist. Kemudian kita ada Syed Hussein Alatas di Colonizing Knowledge. Kemudian kita ada Za'ba yang dikenali sebagai the father of Malay language. Ini semua adalah tokoh ilmuwan yang memberikan pencerahan, pencerdasan kepada kita. Malahan Za'ba, kalau kita rujuk kepada sumbangan Za'ba sejak daripada awal 1920-an lagi, pemikiran beliau bagaimana untuk menubuhkan sebuah universiti Islam. Ini bermakna idea awal penubuhan sebuah universiti Islam itu sudah bermula belum 1977, sebelumnya adanya satu international conference on Islamic educations. Za'ba telah mengetengahkan idea untuk menubuhkan sebuah universiti yang seimbang di antara akli dan naklinya, di antara duniawi dan juga ukhrawinya. Ini adalah Za'ba, seorang pemikir yang dikenali sebagai the father of Malay language. Kemudian kita ada Syed Hussein Alatas yang cuba untuk decolonize pemikiran supaya pendidikan kita benar-benar tidak lagi pemikiran yang berkiblatkan barat. Kemudian Syed Muhammad Naqib Alatas yang cuba untuk yang menggabungkan, mengintegrasikan di sekularist, iaitu untuk menyah-sekularkan pendidikan. Dan itu merupakan sumbangan-sumbangan tokoh kita yang perlu kita angkat. Dan saya jangan lupa juga Profesor Osman Bakar yang masih ada dengan kita hari ini, yang memperkenalkan, mempromosi dan mempopularkan di epistemologist, iaitu tauhidic paradigm yang sangat-sangat penting untuk menjadi asas kepada pendidikan madani. Ya, Alhamdulillah. Dan yang terakhir mungkin saya ingin kongsikan adalah kita punya ramai tokoh-tokoh pendidik, tokoh-tokoh peradaban, tokoh ilmuwan, tetapi yang melaksanakannya itu yang perlu kita berikan perhatian. Dan Alhamdulillah, pada hari ini kita ada Anwar Ibrahim yang cuba untuk melaksanakan apa yang difikirkan, apa yang diketengahkan oleh tokoh-tokoh ilmuwan yang ada pada hari ini. Hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian, itu sedikit tentang perkembangan era pada hari ini dan sumbangan-sumbangan tokoh-tokoh yang ada pada hari ini. Dalam banyak-banyak tokoh yang saya sebut itu, kita bersyukur kerana masih ada dua orang lagi yang masih hidup bersama kita, Profesor Osman Bakar dan juga Anwar Ibrahim, yang perlu kita gunakan sebaiknya. Kita perlu memikirkan bagaimana untuk mengarus perdanakan pemikiran-pemikiran ini supaya pendidikan madani ini dapat kita arus perdanakan, ianya menjadi satu perkara yang dihayati dan difahami oleh masyarakat seterusnya. Hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian, Kolej Darul Hikmah merupakan di antara perintis kepada pendidikan yang mengintegrasikan akli dan nakli. Darul Hikmah bukan itu sahaja, adalah satu institusi yang mengintegrasikan di antara practical, teori dan juga dakwah. Darul Hikmah juga merupakan satu institusi yang mengintegrasikan haraki, gerakan di dalam silibus, di dalam kurikulum, di dalam segala gerak kerja dan juga hala tuju, visi dan misi. Jadi Darul Hikmah telah memberikan sumbangan yang besar kepada negara, namun
kita tidak boleh selesa. Kerana ada banyak lagi yang perlu kita lakukan, ada banyak lagi yang boleh kita laksanakan. Dan insya-Allah dengan kerjasama daripada semua, dengan Yadim, kita ada agensi-agensi agama yang lain, kita ada sahabat-sahabat daripada gerakan Islam, sahabat-sahabat daripada institusi-institusi yang lain boleh bekerjasama untuk kita memperkasakan lagi pendidikan madani. Di antara isu yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat Allah sekalian, di dalam gerakan Islam, di dalam dunia pada hari ini, sebenarnya alhamdulillah kita berjaya melahirkan ramai aktivis. Kita berjaya melahirkan ramai kader-kader yang bergerak memberikan sumbangan kebajikan dalam masyarakat sebagai pemimpin. Alhamdulillah. Tetapi kita tidak boleh hanya berhenti sekadar itu sahaja. Kerana di dalam dunia ini, selain daripada kita melahirkan followers, yang paling penting kita melahirkan leaders. Dan yang paling sukar dalam bentuk-bentuk leaders ini adalah melahirkan thought leaders, thought leaderships. Yang ini adalah yang paling sukar. Dan kita ingin melahirkan thought leaders yang lebih ramai di kalangan kita, di kalangan rakyat ini, di kalangan gerakan ini, untuk memacu, menerajui pemikiran-pemikiran masyarakat supaya kita sentiasa terkehadapan, mampu meramal masa depan untuk memastikan hala tuju dan gerak kerja lebih terbimbing dan lebih berjaya, insya-Allah. Saya yakin dengan seminar ini, seminar kepimpinan pendidikan madani ini, kita akan dapat mengolah, meneroka apa-apa idea dan cadangan saranan yang kemas dan solid yang boleh kita laksanakan. Saya mohon kepada urustia untuk kongsikan nanti perbincangan dan juga summary ataupun ringkasan resolusi ataupun apa-apa yang boleh kita kongsikan. Saya ingin melihat perkara tersebut dan saya akan bawa kepada agensi haiwal agama untuk laksanakan mana yang boleh dilaksanakan, mana yang boleh kita lakukan sedayanya, jika tidak hari ini, esok, jika tidak esok, di masa hadapan. Itu yang kita cuba lakukan, insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada KDH, kepada Yadim yang memperkenalkan program-program baru, dan juga insya-Allah akan adakan MOU, MOA pada hari ini. Saya dimaklumkan adanya program sijil latihan secara atas talian, ya, latihan dakwah atas talian yang sangat-sangat baik yang boleh kita teruskan lagi. Saya pun dimaklumkan KDH ada menawarkan program mutawif yang sangat baik yang perlu kita perkemaskan. InsyaAllah saya akan cuba untuk linkkan dengan tabung haji untuk melihat potensi ini, kerana saya melihat sendiri dalam musim haji yang lalu bagaimana mutawif-mutawif ini, saya merasakan bahawa pembimbing haji ini perlukan satu kursus, perlukan satu latihan yang mantap, yang bukan hanya dari segi aspek hukum, tetapi yang paling penting bagaimana pembimbing-pembimbing haji ini membentuk pemikiran jemaah-jemaah haji kita. Barangkali dalam keadaan pada hari ini saya melihat bahawa alhamdulillah dari segi aspek hukum kita sudah ada, tak perlu pun pembimbing haji sebenarnya. Sebab tabung haji sudah pun menghasilkan satu apps AI, Artificial Intelligence, satu ustaz haji lah, AI haji, dipanggil sistem e-Toib, yang AI manasik yang boleh menjawab apa sahaja soalan haji secara Artificial Intelligence. Iaitu kita dah bantu dan ianya dilatih dan dibimbing oleh pakar-pakar syariah kita. Yang paling penting hari ini adalah memastikan jemaah haji kita memahami maqasid haji itu sendiri. Jadi kita ingin melihat merentasi, melangkaui daripada apa yang ada, insya-Allah. Daripada aspek sistem seminar kepimpinan pendidikan madani ini, saya mohon kepada semua untuk kita bukan berhenti di seminar ini, untuk kita gerakkan lagi kerja-kerja kita di dalam masa yang sama. Di peringkat Jabatan Perdana Menteri Haiwal Agama, kita ada banyak platform yang boleh kita masuk, yang boleh kita serapkan. Sebagai contoh, kita sekarang ini memang menyemak KAFA, ya, kelas Al-Quran dan Fardu Ain, yang disemak setiap kali 5 tahun. Sekarang ini adalah KAFA 2.0. Sebelum ini ada 8 subjek, sekarang ada 9 subjek. Sebelum ini kebanyakannya adalah theoretical, sekarang ini kita fokus kepada practical. Barangkali pendidikan madani juga boleh dimasukkan di dalam silibus KAFA, kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Begitu juga
di dalam silibus pengajian takmir. Ya, takmir di seluruh negara, kita ada 5,000 guru-guru takmir di seluruh negara yang mengajar di masjid, Zuhur, Asar, Zuhur di antara Zuhur, kemudian di Maghrib, Isyak. Itu merupakan guru-guru takmir kita yang bertebaran di seluruh negara. Kita boleh masukkan juga unsur-unsur pendidikan madani di dalam silibus itu. Dan banyak lagi yang kita boleh lakukan bersama, yang kita boleh aplikasikan. Kita bukan lagi berbicara tentang teori, kita ingin mengaktualisasikan apa yang ingin kita laksanakan dan terjemahkan dalam bentuk insya-Allah perlaksanaan. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat Allah sekalian, sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada KDH dan juga Yadim dan semua, kita berikan tepukan gemuruh. Alhamdulillah. Dan juga kepada semua ahli panel, pensyarah, penceramah yang memberikan ucap tama dan semua yang memberikan sumbangan, kita ucapkan tahniah dan terima kasih. Dan kepada semua hadirin dan hadirat yang datang melapangkan masa bersama-sama kita pada hari ini. InsyaAllah di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hawal Agama, kita sangat menyokong usaha-usaha ini dan sememangnya kita yakin bahawa Madani adalah satu guiding ideas yang terkehadapan, satu kerangka pemikiran yang solid dan jitu yang boleh membawa negara kita untuk menggapai di langit, mengakar di bumi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan seminar Kepimpinan Pendidikan Madani. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.